So pertama sekali cara untuk kita balancekan chemical equation adalah dengan through inspection method, ataupun algebraic method. Dua-dua cara ni sama sahaja, tapi saya akan ajar awak melalui inspection method lah. So contoh kita tengok kat sini. So awak ada satu persamaan kimia telah diberikan, alright. Dan dekat sini kalau awak tengok dia tak seimbang. Maksud seimbang, kita nak pastikan di kiri dan kanan persamaan itu akan ada bilangan atom yang sama. So pertama sekali awak tengok elemen selain daripada hidrogen dan oksigen. So kita tengok dulu karbon. So carbon di sebelah kiri, on the left hand side you only have 8. On the right hand side awak ada 1. Only 1. So macam mana awak nak balancekan dia? Kita akan darab 8 di bahagian kanan. So nombor itu yang akan duduk sebagai koefisien di hadapan CO2. Seterusnya kita akan tengok pula hidrogen. Hydrogen on the left hand side, di sebelah kiri ada 18. Di sebelah kanan pula hanya ada 2. Jadi macam mana kita nak balancekan? Kita akan darab 9. So nombor 9 ini yang akan duduk di hadapan H2O. Dan elemen yang terakhir kita tengok kat sini adalah oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 2, manakala oksigen di sebelah kanan. Kena tambahkan total semua. So 8 darab 2 sama dengan 16 tambah dengan 9 oksigen sama dengan 25. So sebelah kanan ada 25, sebelah kiri hanya ada 2. So kita tak boleh tambah-tambah macam tu. Kita hanya boleh, biasanya kita darabkan dia. So macam nak darabkan dia? Kita akan darabkan dengan 25 per 2 supaya awak boleh buang 2 tu, boleh cancelkan dia. So awak akan dapat 25 juga. So nombor 25 per 2 inilah yang awak akan tulis di hadapan oksigen. So sekarang ni kita dah kira bilangan kiri dan kanan kita adalah sama. Tetapi untuk pada jawapan akhir, kita mestilah nak jawapan akhir awak dalam whole number or nombor bulat. Di mana maksudnya kita tak nak ada fraction ni. Fraction ni kita perlu singkirkan dia. Macam mana? Kita akan ke semua sekali ini awak akan darabkan dengan 2. So jawapan akhir awak akan dapat 2C8H18, 25 O2 dan juga 8 CO2 ke 8 kita akan dapat 16 dan 9 darab 2 adalah 18 H2O. So kiri dan kanan kita sekarang dah balance. Kalau awak kira, sepatutnya awak akan dapat bilangan oksigen yang sama. Alright, so akhir sekali bila awak ada persamaan kimia, kita juga akan letak keadaan dia sama ada dalam solid iaitu pepejal, ataupun dalam keadaan liquid or in Malay is cecair. Yang ini adalah gas, dan aqueous ataupun dalam bahasa Melayu dia aqueous, tapi dalam ini merujuk kepada larutan. Contoh soalan lain untuk kita balancekan chemical equation adalah soalan ini. So belah kiri awak ada 6 karbon dan belah kanan awak ada 1 sahaja karbon. So kita nak balancekan, kita akan darab dengan 6. So nombor 6 inilah yang awak akan letak di hadapan CO2 sebagai koefisien dia. Seterusnya kita balancekan hidrogen. Di sebelah kiri awak ada 6 hidrogen. Di sebelah kanan kita ada berapa? Hanya ada 2 hidrogen. So untuk balancekan dengan sebelah kiri, kita akan darab dengan 3 untuk dapat sama 6. So yang ni lah awak akan letak di hadapan water, H2O molecule. So last
elemen yang kita perlu balancekan adalah oksigen. Di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan awak ada 6 darab 2 sama dengan 12 tambah dengan 3. So, sama dengan 15. Untuk mudah, kita darabkan dia sahaja dengan 15/2. Untuk awak dapat 15. Jadi, yang inilah awak akan letak di hadapan O oksigen. Okay. Dan ingat, untuk jawapan akhir kita nak semuanya dalam bentuk tak ada pecahan. Kita nak semuanya dalam whole number ataupun nombor bulat. Jadi, kita akan darabkan dengan 2 kesemuanya sekali. Okay, so jawapan akhir awak akan jadi 2C6H6 liquid tambah dengan 15 oksigen gas tambah dengan 12 CO2 akan tambah, maaf, dia adalah hasilkan 12 CO2 gas dan juga 6 H2O liquid.